Halo WeChat guys. So hari ni di hadapan saya ada sebuah biji Hanwei Heritage 400. So dia datangkan dengan 401cc. Macam ni lah bentuk muka buminya pun. So dia ada single seat, which is ada lagi satu model namanya Hanwei Classic, itu 2 seat. Tapi yang ni korang akan dapat juga lagi satu alien seat, tetapi korang kena tambah lagi RM2. Kalau percayalah. Kalau tak percaya pun kepercayaan masing-masing. Apa yang menarik dekat motor ni adalah kunci dia berada di bahagian kanan, which is lebih afdol. So apa lagi yang menarik pasal motor ni? Jom kita tengok spesifikasi dia pun. So yang menarik pun lagi, ada dua engine, ada dua exhaust, kanan dan kiri. Cepat jalan. Didatangkan dengan liao speed. Dia ada liao speed of transmission. Kalau korang nak tengok, ada lagi satu model yang bernama Hanwei Classic. Spek dia semua sama, dua exhaust kanan dan kiri. Kita bagi sekali plastik ya. Smart tak smart? Kalau smart komen smart, kalau tak smart komen juga smart. Kalau nak dengar bunyi ke? Kalau nak dengar bunyi tap screen 2 kali, kita on kunci dulu sebelah kanan yang afdal tu. So korang boleh tengok dia punya panel meter. Sekarang ini kelajuan 0 km. Sebab tu saya boleh review. Kalau tak, saya sudah saya ada teka-teki macam mana nak buat double signal. Kalau tekan single satu kali adalah signal lah. Tapi kalau tekan 2, dia jadi screenshot. Akak pun masuk dalam screenshot ya kak? Okey, inilah rupa kehadapan motor ini. Sangat cantik, dan kebelakangannya pun sebegini rupa pun. So mari kita dengarkan bunyi dia. Bismillah. Ya, macam inilah kehidupannya. Kebunyikan dia sangat kemantapan ya. Bunyi 400cc, 2 silinder. Saya rem sikit lah untuk korang. Satu rem RM2 RM2, RM4, RM10. Macam mana guys bunyi dia? Kemenarikan ke ketidak menarikan? Kalau menarik, boleh share kepada kawan-kawan yang tengah cari vibe motor klasik pun.